Hari ni tajuk yang diberi kepada hamba, di mana dia di hatiku. Mula-mula terima mesej di mana dia di hatiku, sudah dah lah. Nak cari mana mana, nak kecek gapo lah, di mana dia di hatiku. Bila diberi penjelasan, dia ni bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, baru nampak. Mula-mula sekali suka bawa hadirat sekalian, supaya kita kenal hati-hati tu gapo. Setiap orang ni ada hati belakang, kita bawa pergi mari. Tak boleh tinggal hati di rumah, boleh? Sak tak bawa hari ni hati, tinggal di rumah. Alepti. Mana ada. Hati setiap manusia ada, dan kita sentiasa bawa dia kemana kemari. Hati ni, siapa Nabi SAW sebut satu hadis berkenaan dengan hati yang kita sentiasa dengar. Nabi SAW sebut, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Nabi kata, ingat, sesungguhnya dalam tubuh seorang manusia ni ada seketul darah. Mudghah ni seketul darah, yang mana apabila baik seketul darah ni, maka tubuh dia semua sekali baik. Wa idza fasadat, tapi kalau buruk, rosak, punah seketul darah ni, maka seluruh tubuh akan jadi punah dan juga rosak. Gapo dia seketul darah ni? Nabi kata, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahawasanya seketul darah itu ialah hati. Sebab tu para ulama kata hati-hati ini malak. Al-qalbu malakun, ataupun al-qalbu malikun. Hati-hati ialah raja, wal a'ba'u junuduh, sedangkan anggota-anggota lain merupakan tentera-tentera dia. Apa maksud raja? Yang memberi perintah. Apa maksud tentera? Yang menerima perintah. Tangan, kaki, mata, hidung, semua anggota ni tentera kepada siapa? Kepada hati. Betul ke tak? Ulama kata ni, anggota kita ni ialah tentera kepada hati. Hati ni raja. Tentera ni akan ikut kata ketua dia, raja dia. Raja kata serang, raja kata berundur, raja kata tidur, raja kata berehat. Begitulah dengan anggota kita. Anggota kita mata melihat gapo hak hati suruh tengok. Lah tak sengeling paling. Uish, comel. Sekali lagi. Berapa paling sekali pula tu? Sebab hati suruh. Hati suruh. Kadang-kadang nak hati kata jangan bini orang tu, jangan bini orang tu. Pakado, sebab hati kata jangan. Nak supah orang ni, mari dia hati dulu. Mari dia hati. Nak supah orang ni, bawa kereta motor, nyapotong dekat rapat, kita terkejut berit, menapai mana selalu bui. Bapa tubik mulut tu? Sebab hati marah. Hati marah. Orang bawa slow pun tak kena, bawa derah pun tak kena, orang nak basikal pun tak kena, habis tak kena atas jalan raya, dia seorang yang kena. Driver hak lagu ni, dia dah bawa kereta rapak stand dengan dada tu. Dengan dada tu, orang slow depan dia marah, slow lagu ni, nak kereta, nak basikal lah, marah, nak potong tak sih. Motor lah pun dia marah, orang tua orang basikal pun dia marah. Apa tu? Hati. Hati itu kita kena ingat, dia ni apa dia? Raja. Idza salahat al-qalbu saluhat ar-ra'iyah, wa idza fasadat. Ulama kata bila hati tu comel, anggota lain ataupun rakyat tu akan jadi comel. Raja comel, rakyat comel selalu. Raja tak comel, rakyat tak comel. Itulah pemimpin nak sebut. Dan hadis lain Nabi sebut dengan jelas pemimpin ni apa dia? Nabi kata anas ala dini mulukihim. Manusia ni di atas agama pemimpin mereka. Pada negeri tu lagu mana? Kita alhamdulillah ada kakak pada negeri kita 22 tahun dah tok guru. Ya, kita tengok kezuhudan dia, kita tengok apa nama ni kewarakan dia.
menyebabkan pemimpin negeri yang lain, esko YB rakyat ni ikut dengan kepimpinan ketua negeri kita Tok Guru Ni Azim. Kita tengok apa nama ni ketua negeri lain, malah sebutlah mananya hak terbaru seorang menteri besar dia sopoh seorang wartawan. Stupid dia kata, bodoh bila wartawan tanya pasal Linas. Tahu hal Linas ni menteri bahasa mana malah sebut mana atas ala dini muluki. Kalau comel lah pemimpin, comel lah rakyat. Pemimpin tak betul, habis rakyat. Dia mau sebut secerita ada sebuah negeri raja tak diraja rapah rakyat semua takut kebining berlaku. Takut bini ada penyakit TB. Bukan TB batuk kering gedok. TB takut bini. Stop aja. Siapa lah pada siapa? Pada apa nama ni pemimpin negeri yang lain. Siapa ke rakyat jelata, habis takut bini. Jadi ceritanya raja ni tak boleh duduk dah dia. Berat dah kita ni. Bini better ni berat benar dah. Beli cicing 24 juta. Mana? Nak lari tak boleh, muka takut. Beli beg 400,000. Nak lari tak boleh, muka takut. Bergambar dengan agung. Dia duduk depan, tu lelaki di belakang. Mari tu beg gambar, mari dalam internet. Tu tengok. Ada sebuah negara tu antah perantah. Dana Menteri dengan agung. Agung dengan bini dia duduk depan lah. Sepatut tepi ni Dana Menteri. Bini menteri belakang ni duduk, bini duduk depan. Kalau comel betul apa? Kecil sikit pada kayak telaga. Biarlah. Jadi raja ni dia tanya dengan memandang menteri dia lagu mana kita tak sudah duduk dengan takut bini gini ni, tak sudah. Tak sudah. Tanya rakyat kita orang panggil tak takut bini katanya memandang menteri, kena tanya aku. Tak apalah, kita pergi tanya lah esok tobik tengah bandar buat announcement. Gang semua rakyat mari. Hari ni tuanku nak cari siapa antara rakyat dia hok tak takut ke bini. Kalau ada nak bagi hadiah yang besar. Apa nama ni, sebab nak ambil ilmu dia tu. Jadi cara dia nya, siapa dia hok takut ke bini, sila beralih. Jangan duduk sini, beralih ke sebelah lek kanan. Tinggal sini ni orang hok takut ke bini je. Katanya pengumum itu. Bila pengumum ni, umum lagu tu gak habis ni. Beribu rakyat hok mari ni pakai bergerak belaka ke sebelah kanan. Tinggal sore congok tie. Ada sore tak gerak. Raja kali kata dah ada, kata dah nu. Sore tak gerak nu. Panggil, raja panggil. Demo tu mari sini sekejap. Dia tengok oleh raja. Lah ni siapa nak ke siapa? Dia jawab ke raja tu. Siapa nak siapa? Tuanku nak patik nak ke tuanku. Lah ni tuanku nak patik tuanku lah mari ya. Raja kata menasabah, tak takut ke bini. Aku takut. Mencemadulilah turun. Gitu dengan dia duk congok tian. Jadi better mari hari ni ajaknya nak belajar ilmu lah. Ilmu apa dia tanya. Ilmu lagu mana tak siwi takut ke bini. Mana? Ataupun tak siwi bini takut bini ni nak suruh bini takut kita. Jadi dia mau buat lagu mana bini tak takut ni. Siapa royak? Dia nya pula. Siapa royak? Patik takut ke bini patik. Patiklah orang yang paling takut ke bini. Pula mana? Patiklah orang yang paling takut ke bini. Enggak apa-apa pun tak gerok parang-parang di sana. Marahlah rajanya. Patik mari dengan bini patik. Dia pergi beli, dia bersedah duduk sini jangan gerok. Terang patik kisah tu je mari pagi tak ada mampunya kata ke dia. Tak ada, nyanyo lah. Dia raja lagu tu di kakak. Dia raja. Raja tu betul-betul habis tak betul. Ibarat tu guru sebut sama raja pemimpin ni pala kereta api lah. Okay. Robok belakang ni 10 kalau 15 robok ni pengikut kepada pala kereta api. Kereta api kona kereta api pergi straight.
Sebab itulah ulama kata, gapo dia, al-qalbu malak, hati-hati itulah raja. Ada syair, seorang penyair ada menyebut, wa idza hullatil hidayati qalban nashatat lil ibadatil a'dha'u. Apabila hati dipenuhi dengan hidayah, cergaslah anggota untuk beribadah. Idza hullatil hidayatu qalban, apabila hati ini dipenuhi dengan hidayah, hati ini dipenuhi dengan hidayah, nashatat lil ibadatil a'dha'u, maka cergaslah anggota untuk beribadah. Hak jadi serah malah nak bangun semaya, tiba-tiba sakit orak, duk tengok drama lek-lek tu, Puteri yang Ditukar. Bagaimana? Tak ada satu pah nyengeng, bunyi orang biasa ya. Ada orang sakit pinggang tak, la ilaha illallah. Bapa jadi gitu, duk ngadak Facebook, nerak kaki dua-dua oleh kata hihihihihi, duk ngadak Facebook, nerak atas lata, tutlah kata ya ambil apa namanya angin tak celuruk apa nama ni betis, sekarang nak ngesok sakit betis ni, ono tangan ni gak tahu mula sakit tangan lah gapo, la ilaha illallah, ada lah selalulah. Nak sebutnya gapo dia, semua mari daripada hati. Sebab itulah hati ni kita kena kenal satu tempat yang paling penting dalam gapo dia, dalam apa nama ni tubuh kita. Hati ni anggota semua penting belaka, mata, hidung, tangan, kaki, tapi rajanya ialah hati. Hak lain tu semuanya ialah apa, anggota lain merupakan tentera dia yang menurut perintah je. Kalau hati kata bangun di masjid, derah anggota akan bangun di masjid. Kalau hati kata duk ngopak, derah mulut akan berhenti ngopak. Kalau hati kata semua ni turut hati. Jadi itu mula-mula sekali kita kena faham, apa kita kena kenal apakah fungsi hati. Sebab itulah orang-orang soleh zaman itu ni, dia takut sangat hati dia ni duk sibuk cara selain daripada Allah. Dia takut sangat hati ni duk sibuk teringat selain daripada Allah. Mulai dia ulama dulu, salafus soleh, dia rusing sangat, dia takut sangat hati mereka ini duk ingat selain daripada Allah, duk sibuk cara selain daripada Allah. Sebab hati ni dia sibuk ke benda lain, dia tak teringat dah pada Allah. Hati ni duk sibuk ke benda lain, dia tak akan ingat dah kepada Allah. Tu kunci dia. Wal mashlughu, dia sebut satu kata-kata, wal mashghulu bil khalqi mahjubun 'anil haqq. Orang yang sibuk dengan makhluk, urusan dunia, urusan makhluk, mahjubun 'anil haqq, dia akan terhijab, tertutup daripada kebenaran. Wal mashghulu bil haqq mahjubun 'anil khalq, dan orang yang sibuk dengan kebenaran, dia akan terhijab daripada makhluk ataupun daripada keduniaan. Nabi satu contoh, lagu mana dia pernah menerima hadiah kain yang cantik daripada Yaman. Ada seorang orang Islam daripada Yaman, bila pergi ke Madinah jumpa dengan Nabi, bawa lah hadiah. Biasalah lagu tu, kita nak ketemu orang terkenal, bawa hadiah. Orang terkenal mari, nak klik mari, bui hadiah. Nabi banyak menerima hadiah. Antara satu kali Nabi menerima hadiah kain sebar yang dibuat daripada kain yang cantik daripada negeri Yaman, berwarna-warni kain pelembut. Nabi semaya, Nabi letak atas kepala baru. Buat semaya ni. Lepas semaya, Nabi cabut, Nabi semula pada sahabat dia, kata giata lagi, kau tuai dia ni. Pakai buat semaya sekali, Nabi kata giata lagi, kau tuai dia. Kau ayak kau tuai dia, kau nak kat aku, hok kasar-kasar begitu, hok murah-murah sudahlah. Tak usah lah kain kau shibu, kau kain gapo. Mana? Kain hok biasa-biasa, hok dua yasmita. Bapa tu, sahabat tanya, bapa wahai Rasulullah, kerana masa dia pakai kain ni dia semaya tadi, hati dia duk galik tengok kau kain. Hati tu duk galik tengok kau kain, dia duk tubuh. Ni.
Mana? Tak ingat dah baca teh dah kodok tak tahu. Baca teh dah kodok tak tahu, tak ingat habis sebab duk tengok kau kain. Gitulah kita tu ya, kita semaya jadi lala semua tu kerana hati kita tak terjaga. Tengok kain kanore pun kata suhu tu kerawang-kerawang. Aku ada. Mana? Ada pasal-pasal duk depan dia tu pakai kain kano hak ada kerawang-kerawang. Dia kain kano biasa. Hak dia nikah tahun 78 mula. Nipis riak. Dia pakai hak buruk, orang yang pakai hak baru dia kata pula. Rokok tengok sejadah pun dia kata. Kapek masjid ni beratnya lah. Tengah-tengah rokok. Hati tu, bila hati duk sibuk ke benda lain, ingat daripada Allah, tak ingat. Kalau maya berimeh tak apalah, turut tu imeh rokok, tu imeh sujud. Tapi kalau maya solat, hak tu mari 2 ke 3, sudahlah. 2 ke 3, tak ingat rakaat semua. Jadi apa nama ni, benarlah apabila ada ulama kata hati ni bila sibuk dengan kebendaan, dia tak ingat dah pada kebenaran pada Allah Subhanahu wa taala. Dah sebab itulah kita bukan tak boleh nak pakai baju comel, nak ada beg comel, kereta baru boleh, tapi jangan siapa leko meta beli telefon baru kat Samsung Note. Skala buah lebih telefon dia 3310. Buah lebih kecek dengan beg. Tak waktu beg ni 3310. Nak kecek akak dengan beg tudung takut orang nampak telefon dia hak lama. Tika tukar, tak datang tu buka pula. Nak suruh orang nampak Note. Note kan tu? Papa gosok. Hak bos suruh buat tak cakap siap. Sebab ke dia tengok tak ada ke telefon kau ni, tak ada ke telefon kau. Sibuk dengan apa dia? Dengan kebendaan. Kalau beli kereta baru, Allah, keket teringat, duk jabat, keket turun bawah. Gimana kaja? Tengok kereta, ingat tak koci. Ingat tak koci. Sibuk ke tak? Sibuk dengan benda-benda lain. Baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita tahu hati kita ni adalah satu benda yang cukup susah untuk dijaga, maka Islam meletakkan satu penyelesaian nak mengikat hati ni. Hati ni kena ikat. Maka nak ikat hati ni tak ada cara lain hanyalah dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Kita orang lelaki diwajibkan sembahyang Jumaat seminggu sekali. Dan diwajibkan dengan khutbah. Antara syarat sah khutbah ni, khatib mestilah mengajak hadirin untuk bertakwa kepada Allah. Mula-mula sebut alhamdulillah, lepas tu selawat ke Nabi, lepas tu kena sebut ittaqullah. Setiap minggu ittaqullah. Seminggu sekali, sebulan 4 kali. Okay. Setahun ada 52 minggu. 52 minggu. Maka 52 apa? Setahun. Berapa minggu ada? 52 minggu setahun. 10 tahun 520 kali. 10 tahun. Kalau umur dia 50 tahun, kali dah. Berapa kali dia mendengar ittaqullah. Ajak untuk bertakwa pada Allah. Bapa takwa ni penting, kan takwalah pengikat hati. Nabi sebut satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala ba'din bi ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yakdhibuhu wa la yuhqiruhu. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
Rawahu Muslim. Satu hadis yang agak panjang. Kita ambil intipati daripada hadis ni. Nabi sebut mula-mula sekali 5 larangan. Dalam hadis ni ada berapa larangan? 5 larangan. Yang mana semua 5 ni melibatkan hati belaka. Melibatkan hati. La tahasadu, jangan kamu berhasad dengki. Apa maksud hasad dengki? Hasad dengki ni kita tengok orang lain berjaya dan kita bercita-cita untuk menghilangkan nikmat daripada dia. Ada orang silap kata hasad dengki ni, tengok jiran beli sofa, dia beli sofa besar lagi. Tengok jiran tukar kereta, dia tukar kereta. Silap tu, bukan hasad dengki. Itu badi. Tahu badi? Badi ke mana? Tak boleh jadi ni, dia tukar persona. Ke mana? Nak tukar benda lain atas ni. Kita pun dengan harta kita beli hop besar lagi. Jiran tepi rumah kita beli berabus. Ke mana? Awak naik pakak kerja umum baru ni. Mana boleh duit tunggak kem apa tukar berabus. Royak kotak lelaki mantok lih. Habis kita kena tukar. Habis malu kau jiran. Kita tukar kereta lebih besar daripada habis. Okeylah, esok habis beli. Habis esok kewak kelip bas. Besar pada berabus. 40 orang sekali boleh naik. Tu tidak deki. Tu dipanggil badi. Badi apa? Dia dari rumah tukar sofa. Kita tukar sofa lain. Asal kita mampu lagi gila. Deki-deki ni bila kita iri hati dan berusaha untuk menghilangkan nikmat daripada dia. Kita iri hati sebab naik pakak. Kita pergi kecek boh biar dia jatuh semula daripada pakak dia. Itulah deki. Itulah haram. Macam mana boh tak kenal dia bapa naik pakak. Malah hangit. Bukan malah saja dak. Kita pergi buat cerita, kita fitnah sehingga dia naik pakak, turun semula pakak. Dia boleh sesuatu kita buat biar dia hilang daripada nikmat dia. Itulah deki. Nabi kata jangan. Deki mari daripada mana? Daripada hati. Wala tanajashu. Tanajashu ni kalau kita tengok contohlah, kalau beli, kita pergi ganggu pembelian saudara kita dengan menawarkan harga yang lebih tinggi. Contoh saing kita nak beli satu benda dengan harga 20 riyal. Kita pergi sekat tengok jalan royak kau beli gini ya, tak sejual, dia jual kita nak beli 30 riyal. Kita tak beli pun, tak beli. Jadi kawin tu nak jual ada 20 riyal. Kawin ni 30 riyal. Dia pergi royak, entah apa tak ada tak dijual ke 20 riyal. Sebab ada nak beli 30 riyal pula. Kalau dia nak 30 riyal, amun nak bayar 40 riyal. Sudah. Pergi pula kawan ni, tak ada dia nak tambah 40 riyal. Aku nak bayar 50 riyal. Padahal dia buat gitu, dia bukannya nak beli pun. Kawan tu berhajat sangat. Okeylah, tak apalah kalau gitu bayar 100 riyal. Bila siapa 100 riyal, royak kawan ni, dia tu nak beli 100 riyal. Jual dia lah. Jual dia. Tak ada pasal-pasal kawan tu sepatut bayar 20 riyal, jadi 100 riyal. Tempat kita ni tak ada kedai gitu. Kalau di Pakistan, Pak mengaji mula ada. Dia kedai kecil-kecil, jual radio, jual TV. Orang jual ni, dia akan start dengan harga yang paling rendah. Yang paling rendah. Okey, siapa nak beli TV ni? TV 20 riyal. Mana TV 20 riyal? Tapi dia tahu orang penuh ni 20 riyal. Saya hamba 20 riyal. Okey, kawan ni nak beli 20 riyal. 1 20 riyal. 2 tak tahu mari dua no khabar-khabar. Hamba 50 riyal. Mana ada dah orang kat bangin 50 riyal. Siapa dia tu? Orang hok pakak dengan tuan kedah. Pakak dengan tuan kedah. Akhir duk bargain mari, tengok sampai 300.5. Supaya ngago Tesco. Jadi tu dipanggil apa dia? Dipanggil tanajashu. Dan Nabi kata jangan ada di antara kamu yang buat tanajashu. Wala tabaghadu, jangan memarahi. Marah ni mari mana? Mari daripada hati. Marah patut laki kau, marah kau anak kau, marah kau mak, apatah lagi marah kau ayah, apatah lagi. Marah bukan tak boleh marah, tapi biar berpada-pada dengan marah. Nak kau lebih marah kau anak
patah batai nyapu, ambil batai lasak. Mana kata anak ni, bukan dia orang dah ni. Amo suka sebut contoh kadang-kadang dengan marah ni kita jadi kepada dia, jadi rugi. Bukan untung pun marah, untung ke apa dia marah, rugi. Masuk kedai makan, perut lapar. Orang ni kalau lapar biasa dia cepat marah. Duduk congok, pelayan tak mari-mari. Marah ada, gelegak dah sikit. Kata meja. Ada ni. Panggil pelayan. Derah pelayan mari. Maaf pocik. Si pocik 2 kali nak marah. Pocik yang bahaya. Pocik makan apa dia? Gari ada? Tanya. Ada belakang masuk ke panah. Nasi goreng. Nasi goreng ke dia? Nasi goreng USA. Nasi goreng USA. Air Bandung. Tunggu meta dah. Tunggu meta tu gak lama lah. Tok tubik-tubik orang lain hok makan meja tu sudah kelik dah, hok buku puak kelik bayar siap. Dia tak mari lagi. Marah ada. Hamba tak boleh, hamba ni ke mudah benar marah kedah. Marah. Mudah benar marah. Gelegok dah tu gak. Tengok tak mari lagi. Dia mata mari. Baru siapa? Mari kat dia, minggu ni. Nasi. Tukar meja. You bagi meja lain, hok mari lepas pada dia. Dia tu mari lewat dulu aku tadi tak lagi. Tak ada. Ambil suih kata gang bang. Mengak kata tak fitih. Nasi kau sepengah boleh bayar. Tapi ala kedah apa gila. Mana? Masuk kata vrung vrung vrung. Pereh kata depan kedah. Masuk yang tu gem. Tengok tepuh kata orang. Harrier. Tepuh pula Harrier. DBY 95. Harrier baru tubik. Gebeh sebelah depan. Tok pala sudah dah lah. Rugi kau tak? Kis nasi goreng 5 riyal. 2,500 dia kena bayar ke Harrier. 2,500 kalau tu nak tukar lapu, tukar buah ni 2,500. Sepatutnya 5 riyal ya. Dia kena habis nasi goreng. Marah buat apa dia panggil lah, dek sekejap. Lambat lagi kau nasi goreng ambil. Kalau lambat ambil goreng sendiri. Tak ada satu. Kecil lembut-lembut gitu. Allah maaf ambil. Itu ada masuk kiudah itu ambil podah jauh-jauh tu kan. Nasi goreng USA. Air pula Bandung. Jauh nasi ki, ya kena lama lah. Kalau minta nasi goreng kampung tu sekejap ya, muka dekat. Jangan marah. Dah hidup oleh rumah tangga. Marah buat apa dia kak? Tak perlu marah. Wala tabaru. Jangan kamu tadabaru ni bermasa muka. Temu paling kau tu, aku paling kau ni. Bermasa-masa muka. Dan yang kelimanya wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kamu beli di atas beli saudara kamu. Maksudnya gini. Maksudnya jangan beli ni, kita tahu saya kita nak beli sesuatu dengan harga 100 riyal. Janji molek dah. Dia bunyi kata dia mau nak beli dengan kawin tu 100 riyal, kata hon janji dah esok nak bagi barang. Beli gambar mau jual 10 ya. Orang je beli ni kalau baik bagi hubungan dia 100 dengan 80. Janji dah padahal. Nak mana? Mesti nak hak murah. Telefon, kasut tak jadi, tak jadi. Tak jadi beli, berapa tak jadi? Tak jadi. Maka tak jadi begitu. Padahal dia beli yang kahwin ni 80. Hak jual 10 ni dosa kau tak? Dosa. Tu mana kita disekap jual orang lain tak boleh. Dengan menawarkan harga yang paling murah. Bahkan Nabi kata apa dia? Nabi kata kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim ini saudara pada muslim yang lain, yang tidak menzalimi, tidak menghina, tidak menipunya. Nabi sebut at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali. Bila Nabi ulang 3 kali ni menandakan benda tu benda yang penting. Nabi kata takwa tu duduk sini. Nabi tunjuk di dada dia. Takwa tu duduk sini. Takwa tu duduk sini.
Maknanya apa dia? Orang hok buat 5 perkara tadi ni, orang hok berhasad dengki, orang hok ganggu saudara dia jual beli, orang hok marah bermasai muka ni, kerana hati dia tidak betul. Nak betul hati mesti dengan takwa. Mesti dengan takwa. Apa maksud takwa? Takwa ni kalau ikut bahasa agak artinya takut. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ada orang nak tukar perkataan takwa ni jadi kepada perkataan kasih sayang. Bapa duk kata takut Tuhan. Bila kita kata takut ni gak macam Tuhan ni ganah. Tukarlah ittaqullah jadi kasihlah kamu kepada Allah. Ada seorang hamba Allah nak tunjuk cerdik. Nak tunjuk cerdik, nak tukar perkataan takwa ni kepada kasih sayang. Ittaqullah, kasihlah kamu kepada Allah. Lebih orang panggil mendekatkan kita pada Allah, macam-macam lah dia sebutnya. Ada seorang ulama jawab, dia kata, lah bukan tak boleh, tapi tidak semua tepat kena lagu tu. Dalam Quran ada satu ayat tu yang kata, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Ittaqun nar, takwalah kamu kepada api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakar dia daripada manusia dan juga batu batan. Tuhan guna perkataan takwa kepada api neraka. Cakap nak kata kasihlah kamu kepada api neraka. Tak kena lah. Fattaqun nar, kena kata takutlah kamu kepada api neraka. Takut kepada Allah, itulah takwa. Sebab itulah lawan kepada takwa ni, takut ke Tuhan ni, kita tukar lenji takut ke hatu dah. Sepatut takut ke Tuhan, tapi ramai orang takut ke hatu. Takut tu heran kita. Ambil pergi ngajak klik lewat, kau duduk mana ni? Dia tanya, ke mana? Ada usrah, lepas usrah biasa-biasa ajak minum air. Cepat sikit. Apa? Aku sorang. Takut kau gapo la ilaha illallah. Saya takut kau gapo dia? Sedar kau macam-macam hantu duk tengok. Hantu Kak Limah klik rumah. Hantu dalam botol kicap. Pontianak go tu, Toyol go ni, macam-macam. Hak tu hak Melayu, hak Indonesia. Ngol campur hak Malaysia. Tu ya tak takut ke Tuhan tu, takut ke hatu. Takutlah pada Allah, itulah takwa. Dan takwa ni, kalau kita tengok Quran, kita belak Quran, muka surat mula-mula, lepas pada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni Allah Ta'ala sebut alif lam mim alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cerita mula-mula dalam Quran ni tu yang kata alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Tu Al-Quran, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Ta'ala sebut sifat-sifat orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada berapa? Ada 5 ciri-ciri orang bertakwa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Kita boleh belak buka selalu, muka surat mula-mula sekali. Kalau ayat surah Yasin, ayat sikit-sikit tak tempas sudah. Ambon je baca Yasin masjid. Jadi masjid Ambon ni sikit jenis surah Yasin hak so tu sikit. Jadi bagilah Quran sebutir. Hamba Allah tu tak digarik sampai iso duk belak cari Yasin tak temu-temu. Kita habis surah Yasin duk belak cari Yasin duk mana ni, buta huruf. Buka mula-mula tu ada Allah Ta'ala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang yang bertakwa mula-mula ialah beriman dengan perkara-perkara ghaib. Gapo dia perkara ghaib? Perkara hak tak nampak dengan mata. Benda ada, Allah, malaikat, ke mana? Syurga, neraka, hari kiamat, benda tak nampak belakang ni. Kena beriman dengan penuh kepada Allah. Maknanya apa dia? Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, percaya hak boleh wi manfaat mudarat hanya kepada Allah. Lama lagi puak kita hak tak lepas benda ni tak lepas lagi. Kau takut
ikut Tuhan, tapi dalam masa yang sama kata nak bergantung Tuhan, dalam masa yang sama pergi bergantung ke benda lain. Hilang barang je bomo selalu, hilang barang je bomo selalu. Kalau tak mikir nak maya ajak ke berapa apa, tak mikir lagi. Telefon ke pak saudara, mak saudara mana untuk bomo hak bisa ni. Kereta dia hilang, kereta hilang, mari dia pejabat kereta hilang. Oh sedih tu gak, kereta baru ambil Toyota Vios. Pak dara dia kata ada gerik nu sore tu ayah. Orang panggil tok bomo potostek. Gerik nu honggagi dengan tok lelaki. Gerik tok bomo potostek. Depan dia ni dia duk canguk atas rumah. Orang penuh. Naik-naik tu gak duk selo. Tanya ilang apa dia? Ilang kereta. Bila? Baru kemarin. Ambil kertas A4 sekeping hak putih, selut dalam air seru. Oh, akak tubik. Basah-basah lagi kertas, tubik muka orang di kertas ni. Muka hitam putih macam gambar photostat. Tu panggil tok orang photostat tu. Bukan gambar color dak, gambar hitam putih. Tapi kenal lah tuanya. Ni orang hak jangan ambil. Derek dia kata inilah orang hak jangan ambil. Ngili pala sekelami. Ish. Tak sekolah habis di hidup mengajar rata-rata curi kereta. Tubik ke muka ustaz jah. Jadi cahaya la ilaha illallah. Tak sekolah masa mananya buat. Ceramah atau riti. Tubik muka. Kadang-kadang muka anak dia sedih, kadang muka pak saudara dia. Tu nak ayat iblis punya hijau. Bila kita percaya lagu tu, kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehat nampak pomela ni Allah Ustaz rezeki hamba. Gi pak tok guru ngajar temu jual mata cicing. Mana? Allah ni jual 300 ya. Ni geliga ular sak geliga ular ni. Sekat-sekat fakah ni dia gauk pun tak ada dah, seduai pun tak ada dah. Hok gerak-gerak atas bau masa bangun tidur pun tak ada dah. Waktu amusi kalau hilang mata ni tak tahu lambon. Kalau hilang mata ni tak tahu lagu mana lambon. Jadi dia bergantung sangat pada mata cicing ni, mata cicing dia. Betul tak akidah ni? Tak betul. Orang tidak bertakwa pada Allah, dia bertakwa kepada mata cicing dia. Tidak beriman kepada perkara gaib. Tak kira rukun iman tu kena betul berlaku. Beriman kepada malaikat. Berapa lama kita lalui percaya pada malaikat, tapi perbuatan kita seolah-olah malaikat tak ada. Percaya pada malaikat. Oh ngapa tu gak malaikat? Ingat gak 10 malaikat? Ingat ustaz, cuba sebut. Jibril, Israfil, Israel. Habis dia sebut Israel pada gak. Mana ada malaikat Israel? Malaikat 10 ni bukan setakat kita sebut nama je, tapi kena yakin kewujudan dia. Antara malaikat yang paling rapat dengan kita kepada dia, raqibun atidun. Tuhan kata ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah tubik satu kalimah pun daripada mulut seseorang kecuali akan dicatat oleh raqib dan juga atid. Hak molek raqib tulis, hak buruk atid tulis. Ada budak tanya hamba, dia kata ustaz ada malaikat kau tak tahu kita ni? Kata ada. Tak serah pun. Gerai nak tapa la ilaha illallah. Apa ni tak serah pun dia kata. Dia ustaz malaikat ni dia tulis dengan kalam kau dengan typewriter kau pakai iPad. Ikut dia lah tulis apa pun, yang penting gapo saja hak tubik mulutmu, hak membuat tak pernah lalai malaikat menulisnya. Tu keyakinan tu. Bila kita dibuat juga dosa dalam keadaan sorang, masa ramai-ramai tak buat lah, tapi sorang tubik dia 2.5 tubik dah mesej. Hari ni macam biasa ya, siapa mesej daripada seseorang, somebody, dia pun jawab okey tegak pukul 1 ambil kereta, bukan nak pergi makan, bukan nak pergi sembahyang. Mana noh tingkat 2 bawah tanah dalam bilion. Tingkat 2 tempat parking. Bayar 2 ya, tahu dah buculik kanan ujung sekali 4 gelap. Dia parking situ, dia tahu mari kereta sebutir lagi. Kereta kasih dia.
parking tepi tu, kasih buka pintu, masuk oleh kereta, buat kerja. Wal-iyazubillah. Dah, ada ke tak? Ada. Cuki buang aja jaga bilion tu. Amba ustaz tak kena beli blue film. Mana? Tak kena beli blue film. Jaga tu aja. Pada tengok CCTV ustaz, macam-macam orang ada. Bukan hok pakai skop, hok pakai batu lengeh, hok pakai tudung labuh. Bini orang, hok jatuh tok laki orang, siap ngapi yo. Mana? Hei, la ilaha illallah. Bapa yang buat gini ni sebab dia keyakinan pada malaikat sudah tidak ada. Dia tak ingat, dia nusuk tu dibucu bawah tingkat dua bawah bilion tu, dia ingat kau tak ada orang nampak, lepas lah dia pandangnya orang, tapi Allah tahu, malaikat tak tahu. Nak susuk setara mana adik kakak, nak susuk setara mana. Hari ni orang tak tahu, 5 tahun lagi lama dah duk seleweng duit 250 juta beli dengan kondominium situ, beli kondominium sini, buat restoran situ, buat restoran sini, tak ada orang tahu. Bila Allah kata manusia boleh tahu, kena tahu, habis seluruh negara dunia orang tahu penyelewengan kita. Begitulah dosa kita buat ni, kawan duk tak temu janji dia apa nama ni di Tersembah Kota Baru ni, takut orang cek kereta dia. Mana? Temu Tersembah Pasemah. Pasemah tak ada orang kena. Naik dekat dia pergi ambil tina di Tersembah Pasemah, rung gimana? Minum air gata panjang. Jauh minum air. Ya Allah. Tu nak sebut apa dia nak sebut? Masih belum ada keimanan pada perkara-perkara gaib. Sifat orang bertakwa mula-mula allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara gaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan sembahyang. Kalau kita perhatikan dalam Quran ni, kalau bab semaya tu hak guna perkataan aqama yuqimu iqamatan. Wa aqimus salah wa atawuz zakah. Dan dirikanlah sembahyang. Ulama terjemah dirikanlah sembahyang. Bukan tunaikan sembahyang. Perasaan tak? Allah boleh guna atus salah, tunaikan semaya, tapi Tuhan tak guna atus salah ataupun salu, semayalah kamu. Tak, Allah guna aqimus salah, iqamatus salah, mendirikan semaya. Sebab dia mendirikan semaya lain, menunaikan semaya lah lain. Dan lain kita sebut alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang bertakwa ni orang yang menjaga semaya mereka. Mendirikan semaya artinya menjaga semaya. Apa maksud jaga semaya? Jaga semaya ni bukan semaya tak tinggal. Alhamdulillah ustaz, untuk lelaki saya ustaz, dia sekat-sekat nikah pakai, saya ingat tak rajin tak tinggal semaya ustaz. Semaya semua. Alhamdulillah. Anak saya ustaz 5 orang, alhamdulillah lah ustaz. Setakat depan ambo lah tak tinggal ustaz semaya. Alhamdulillah. Tapi cuba tengok, tak tinggal semaya satu hal. Cuba tanya tok lelaki semaya mana? Cik abi awak semaya mana? Dia semaya di rumah ustaz. Setakat nikah. Sekat-sekat nikah 20 tahun lepas pakai gini tak tinggal semaya, tapi tak aja semaya masjid. Jumaat dia semaya rumah ustaz. Jumaat pun semaya di rumah. Dia buka khutbah masjid negara, dia congok apa sejarah depan TV. Anak baru kata belakang abah, khutbah. Dia ayat ke anak dia, khutbah tak boleh kecek. Duduk di rumah depan TV, mai Jumaat. Allah. Betul ke tak? Mana betul? Sesak gini mau lalu. Ada dia kata kamu sebut ni, ada. Bukan Kelantan dan Kuala Lumpur tu. Sibuk telajuk. Mana? Nyingasuh anak duduk di rumah apa sejadah depan TV. Adik kakak dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu jaga semaya. Jaga semaya ni kena jaga apa dia? Kena jaga bukan sekadar semaya, tapi jaga waktu semaya. Kena jaga pakaian ketika semaya, kena jaga bacaan ketika semaya, kena jaga pergerakan ketika semaya. Itulah jaga semaya. Semaya masa mana? Semaya, orang jaga semaya, orang mendirikan semaya. Semaya di awal waktu, bukan semaya di akhir waktu. Kita habis solirah tak ada Allah nak buat dah. Gapo dia kita buat gapo dia tak buat Pukul 4:30 dah. Oh lahu tak main lagi.
semaya. Nada cinta tengok dah, puteri yang ditukar tengok dah. Habis dah tengok, lahu tak main lagi. Barulah semaya. Asal 45, 40 akad takbir. 5 minit dia molek parakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Biasa. Sudah molek. Sudah molek dia kata. Kau krim sudah molek. Inilah orang semaya masuk neraka. Yang tak jaga waktu semaya. Orang jaga semaya ni, apa nama ni, jaga ke boleh lagi? Jaga pakaian etika semaya. Sebab itulah orang muttaqin, pakaian dia, orang bertakwa, pakaian dia ialah pakaian semaya. Yang orang tina kena ingat baik. Pakaian semasa di luar semaya ialah pakaian semaya. Supaya dia pergi mana-mana masuk waktu, dia boleh semaya dengan pakaian dia. Tak payah lagi bawa-bawa kain kano. Kita pergi mana-mana serabut. Sudahlah, baik kain kano tinggal. Mana? Siapa kalau keren lah, kau nak balik kota baru ni, apa? Baik kain kano tinggal. La ilaha illallah. Dah pakai baju kurung dah pakai telekung labut dah, pakai stokin dah, stongnya dah, semaya lah. Tak sedap usah boleh dikira sedap. Apa tadi semaya? Semaya ni wajib dia menutup aurat. Ikutlah, tak semestinya kain kano. Orang India semaya pakai sari. Tapi tak nampaklah pusat dia tu. Dia tutup molek, dia semaya tak mesin dengan dia. Orang tina pakai skok semaya. Tak ada kain kano seperti kita Melayu je kaluk kain kano ni. Jadi profession, jadi boleh jadi peniaga pula kain kano ni. Kain kano Indonesia, kain kano Vietnam, kain kano Kamboja. Jadi profession nego pula kain kano. Orang bertakwa, dia pakai ni, dia kira mana-mana aku pergi masuk waktu semaya, aku boleh semaya dengan pakaian dia. Sebab itulah dia kira belakang, kaki tutup tak tutup, tangan tutup tak tutup. Dia pakai baju ni kira leluh tak semaya. Leluh, okey, dia boleh pakai untuk pergi pejabat, untuk keluar. Kalau untuk semaya tak leluh, dia tak pakai. Itulah orang bertakwa yang menjaga pakaian. Ni rambut tak lagi tutup, nak semaya. Nak semaya kalau cari berhenti balas, cari telekung. Berak balas ni tak ada kain kano. Allah, balas ke boleh. Dia ngepek ke balas. Mung tu tolong tak pakai tudung. Apa tu nak main kan ustaz tu? Tu, kain kano tu bila, kain plekat tu bila tu. Kak menampak muka tinggi saja. Semayalah. Ada kain plekat ikat kepala sarut tubik mata saja. Buat lagu tu lah. Pada dengan muka mu tak pakai tudung. Adalah. Masuk masjid di Kuala Lumpur, masuk masjid tak pakai tudung, tapi semaya tubik tak pakai tudung pula. Allah, nuak kan ni. Ni orang yang tidak bertakwa, walaupun dia semaya tapi tidak membentuk dia bertakwa. Orang yang bertakwa ni, ciri yang kedua dia menjaga semaya, pakaian dia. Apa nama ni? Ada saya cerita, dia ngajar mak cik tanya, Ustaz, ada ustaz tu ngajar. Ada ustaz ngajar, dia kata. Ustaz tu kata, kalau tak pakai pakaian dalam, tak sah semaya retino. Tak pakai baju dalam, tak sah semaya retino. Dia tanya ustaz, saya ambil ni, saya bertanya bapa pula makcik. Dia kata bergerak lebih 3 kali. Ustaz mana tolu? Bergerak ke lebih 3 kali. Naik turun lebih 3 kali. Allah. Ustaz pun dia kadang-kadang ilmu pelik-pelik ni ada buat kita ni. Dia jaga baca jaga pergerak ke. Saya mau jawab, mau royak ke ustaz tu. Ustaz semaya pakai seluar dalam ke tak? Kau tak pakai ustaz tak sah. Sebab itulah orang yang menjaga solat, orang bertakwa ni, dia tak akan buat mesyuarat tangis semaya. Dia tak akan buat mesyuarat tangis semaya. Dia tidak akan buat sesuatu program masa semaya. Nikah kenduri. Berapa ramai pok kita kalau buat kenduri musim cuti sekolah ni, gula ya Allah. Hari-hari 3 sehari gula. Kita tengok orang hak jin buat gula tu.
Kadang-kadang adik kakak start dia ayah, mak, bini, suami, pasangan pengantin, adik-beradik dia semua tak semaya. Semaksudlah catering je kakak semua tak semaya. Catering kalau ngakak ni kakak tambah. Sebab dia nak semaya tapi rumah tidak menyediakan tempat semaya. Nak buat manggola, sedia bilik untuk orang semaya. Siapa dia? Ni orang hok ngakak je kakak catering ke apa-apa ni, biar dia semaya. Mak ayah tak semaya sebab kalau ni duk ngalah ni. Kalau lagi semaya 10 minit, 10 orang 100. Mana? Serugi kita qada lah, kaya kita qada lah ustaz. Mudah nak qada. Ayahnya ngas apa nama ni pengantin saudara ayak lagi lah pukul 11 ni make up dah ni. Pukul 11 nak belarak mari pukul 2 kawan. Pukul 2 dah ambil gambar rapat kau asal bila mai Zuhur. Adik-adik dia semua serupa belakangnya kalau dia ambil gambar dengan kamera, dengan telefon, dengan video. Saya pula mari hak tu api ismail saya kata aku nak siapa ni? Oh okey, tak semaya saya nak mari. Saya mari buat-buat dapat asal. Habis sekeluarga tak semaya. Ni bukan bertakwa. Kita di pejabat nak meeting nak gapo tunggu lepas semaya. Jangan buat masa waktu semaya. Baik. Ciri yang seterusnya boleh tengoklah surah Al-Baqarah, apa nama ni ciri-ciri orang yang bertakwa. Cara merawat hati. Hati ni Nabi kata kepada dia, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati-hati ni dia berkarak sebagaimana berkaraknya besi. Hati berkarak sebagaimana berkaraknya besi. Besi kita kena ujian panah, lama-lama dia akan jadi karak. Wajala'uha bitilawatil Quran. Cara nak menggilap hati itu kata Nabi dengan cara membaca Al-Quran. Satu, membaca Al-Quran boleh merawat hati. Yang keduanya dengan doa. Sebab tu Nabi ni antara doa yang paling baginda suka ialah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tu doa mudah je. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tolong tetapkanlah hati aku ni ala ta'atik, ala dinika wa ala ta'atik, di atas agamamu dan di atas ketaatan kepada kamu. Berdoalah sentiasa. Nabi antara waktu dia berdoa ni bila lepas pada baca tahiyat akhir sebelum bagi salam. Dan masa tu masa berdoa tu mustajab doa. Fil alamin innaka hamidum majid. Kita berdoa pada apa nama ni tahiyat akhir kan. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum bagi salat tu, itulah tempat Nabi berdoa. Banyak doa Nabi doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tu doa Nabi baca sebelum bagi salat. Dan antar doa Nabi tak tinggal, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Adik kakak, Tuhan ni kita kena ingat, dia nak mengubah sesuatu cukup-cukupmu mudah. Amboh ada pakai jubah, semua pakai piah ngajar sehari 4-5 kali ni ke, esok lusa kita tak tahu. Kita tak tahu. Lagu mana kita nak jadi esok. Banyak dah anak-anak murid amat temu hok duk depan pakai serban duk nada kita ni. Kuat ni nada soalan semua telefon Messi semua. Setahun lepas tu gak hilang. Gimana? Lama tak ada kawan tu. Tahulah Ustaz. Pelik benar lah bunyi lah ni. Pelik benar. Ustaz Cugi kalau semelerok tegak kita tengah malam tengok tak getok tu. Betul lah aku klik ceramah daripada besuk lalu getok semelerok. Rong lalu tengok ada saya duk ngai teh luar 3 suku tapi sudu aku kena dia ni aku kena selo kata pukul cermin dia tengok amo tekuk tutup senyap gitu. Siapa dia nu hok pakai serban hok duk depan sekali nada kita pukul 2:01 pagi duk atas getok semerok duk ngai nak ayat hati ni Allah Taala boleh balik. Kita hok dengan tudung comel berapa apa
wallahu a'lam. Tapi kita minta jauh dengan Allah. Jangan Allah balik hati kita kepada yang tidak baik. Biar Allah balik ke hati kita kepada yang lebih baik. Kalau ni suka duk balas dengan tok lelaki, biar Tuhan balik ke bola duk balas. Anda orang tidak suka diri jabat antara topik dia nya, dia jekoh tok lelaki dia. Puas hati nak kita pagi ni, pagi kita jekoh tok lelaki kita. La ilaha illallah. Antara topik yang paling hangat dia jekoh tok lelaki dia. Ketagika takut. Ia besar tok lelaki ketagika takut ke dia. La ilaha illallah. Biar Allah tentukan ni perangai tak molek kepada yang lebih molek. Tak sihok molek-molek dah ni jadi tak molek. Dan doa, dan Nabi kata yang keduanya wajalauha, dan cara nak menggilap Al-Quran ini, nak menggilap hati ini bitilawatil Quran, dan dengan membaca Al-Quran. Setakat telah dapat sampaikan pada petang ini apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya tidak pada hamba sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Hadirat sekalian, kita teruskan majlis. Kita buka sesi soal jawab. Kepada siapa-siapa hadirat perempuan, cik-cik yang ingin bertanya soalan, persilakan. Mungkin boleh tanya soalan-soalan lain lah. Hak mana rasa nak tanya Ustaz. Kok nak tahu tips-tips untuk mendapat suami hak tak nyakit TB ke? Ada? Satu soalan? Tak ada? Okey. Itulah kiranya kalau ada siapa-siapa nak tanya juga, malu nak tanya depan-depan ni, boleh tulis lah. InsyaAllah Ustaz boleh jawab ya Ustaz ya. Adakah hak nak tulis-tulis ke? Okey. Sebelum tu kita ada satu soalan Ustaz. Soalan ringkas, dia malu ni nak tanya. Soalan dia, bagaimana untuk melembutkan hati yang keras? Bagaimana melembutkan hati yang keras? Hati ni memang kerah dah. Tapi kita kena ingat, batu yang keras ni dia jadi lekuk dengan titisan-titisan air yang lembut. Betul ke? Batu kerah tu air titik tak setitik ya, tapi lama akhirnya lekuk batu tu. Belakang parai ni kerah, tak boleh buat netok pun belakang parai. Tapi dia asuh, lama-lama jadi tajam. Hati yang kerah memang kerah. Hati kerah ni sebab ke dia? Sebab dosa. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada titik-titik tompok hitam di atas hati-hati mereka. Hati asal dia cuci comel. Tapi bila kita dah buat dosa, berterusan buat dosa, seronok dengan dosa kita buat, hati itu akan jadi hitam, kotor, dan akan jadi kerah. Maka nak merawat hati ni, selain kata baca Quran tadilah dah, hati tu karak. Hati kerah ni sebab dia karak. Nak lembut, bitilawatil Quran, baca Quran. Nak lembut lagi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya senya dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Tenang hati sebab hati ni lembut, akan tenang. Dengan lagu mana? Dengan zikir. Ambo sebut semua kita tak guna peluang yang ada untuk berzikir. Tak kira kita di pejabat, kita di rumah, kita atas kereta, kita tak guna peluang untuk berzikir. Klik pejabat ni tanya pukul 4.30, tidak kau jeng. Rumah mana? Noh, topak lalu kau getok dia jeng, ya Allah. Duk nyek tu kita buat apa dia? Kita lebih suka tu Kelantan FM. Rasa nak tengok rupa ayah ibu, pekatak gomok ke pekatak puru. Mana? Hatu kita teman kita di kesunyian Kelantan FM, Klasik Nasional. Bapa kita tidak guna peluang itu untuk berzikir. Tutup radio, kita berzikir. Berhenti traffic light, tutup radio, kita berzikir. Nak tunggu hijau lapu tu bukannya sementara duk di orang obat ni nak sapa ko nu berapa kali merah berapa kali hijau.
Satu kali merah 2 minit, 5 kali 10 minit dah. Zikir. Kita tak zikir. Kita lebih suka apa dia? Tengok orang. Paling kok tu, paling kok ni. Dah kata penuh ni. Tengok orang tu, tengok. Bukan tengok saja, kata. Siap dengar kata. Dia tengok kereta tepi tu, kereta ikat apa dia? Pitu dengan tak ada rupiah tu. Zuhud kena melalu. Nak boleh kau siapa kat getok tu, lepas getok tu, gapo dia tak kata. Dia tengok sekelami duduk depan dia motor. Nampak retina sorang bawa besar. Dia potong tengok ada tok lelaki kecil. Nyanuk lah besar ke jemur bini la ilaha illallah. Ikut dia lah bini dia. Dia nikah bukan ambil fitihmu pun. Itulah kita bila kita tidak penuhi dengan zikir. Hari Jumaat tak kerja, kita duduk dapur, orang tina duduk dapur. Lepas tu kok kegemaran kekik radio kecil atas ti tu. Tak tinggal radio kecil tu. Tutup radio. Lebih baiklah kita apa dia? Zikir, selawat, istighfar. Nak buka genak berah bismillah, cedok berah tu bismillah, buka paik bismillah, duk gaul nasi kita selawat. Barulah tok laki makan nasi tu betul sebagaimana hak Dr. Fadlah Kamsah kita ginu kerusuh Dr. Fadlah Kamsah tu untuk membina kasih sayang rumah tangga. Kena suami isteri kena masuk biar tok laki makan daripada tangan biar anak-anak makan, kita tegak masuk lah. Kelik hijau tif pun masuk, tapi tok laki kau makan kita masuk kau gelenyah. Bukan gelenyah kau kita, gelenyah kau getino lain. Anak-anak kau makan kita masuk kau tak dengar kata. Silap bagaimana? Silap daripada kita ketika menyediakan masakan. Duk kau ikan tuala saja. Duk kau ikan boleh pergi mandi. Kalau kuali betul-betul tuala. Mana? Depan ikan goreng itu. Cara makan ye tak kena, tak ada baca bismillah, tak ada selawat bergapo. Tu ya tak jadi gelenyah tu tumbuk sambal sambil menyanyi. Kalau aku selawat ke Nabi tak apa juga. Cinta Adam dan Hawa. Duk cinta Adam situ. Hati aku hagelinya atuk laki tu. Itulah zikir wirid kita. Terus kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tengah-tengah gaul berah. Niat apa ya Allah, biarlah atuk laki aku makan nasi ni lembut, hati dia sayang pada aku. Niat molek hari-hari kita niat lagu tu, insya-Allah atuk laki akan lembut sayang kita. Hati dia lembutnya bukan dia lembut. Untuk lelaki lembut letih pula klik ya. Nah, sudah silap doa ni. Apa nama ni? Ni, ala bi zikrillah, hanya senya dengan berzikir. Tumbuk sambal, hamba sebut semua, tumbuk sambal. Boleh tumbuk boleh ngepek. Hati tu lelaki makan kau beken tu. Blender penuh 2 bulan dah. Tu lelaki beri sambal. Skala siap lah seminit siap sambal lada. Nak boleh kau tumbuk hancur segenggai lada cengik tu gak. Nyalengoh tangan. Sama nak makan, belanja sudah beli. Kalau dia tumbuk sambal tak apa, kata hari. Dia mengepek. Kenapa muka tu laki dia lagi gitu. Ya Allah, lepas ngecik le mata menapa lada ni. Nya supoh lada tu yang makan lada ke hobeking tu sebab lada tu kita supoh. Nak lembut hati tu cara dia. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Zikirlah banyak. Dapur kau atas rumah atas kereta kau, zikirlah. Nak zikir apa ustaz? Ikutlah kita boleh sebut. Cakap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tak boleh sebut. Tu pun sudah cukup. Selawatlah. Amat tarik pada 9/2 baru ni. Kita buat hari suami isteri. Datang ada tips dia ngatuk guru ni paling kurang 41 kali selawat sehari. Paling kurang tu 41 kali selawat sehari. Benda-benda gini kita boleh ambil ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada lagi soalan ustaz. Okay. Soalan kedua lagi deh. Anak-anak perempuan yang menghafaz Al-Quran, apa hukumnya mereka menghafaz ketika haid? Lepas tu soalan dia lagi ni, wanita-wanita yang haid,
Adakah boleh memegang Al-Quran tafsir? Terima kasih kepada mereka yang menghafaz Al-Quran. Ni masyhur, semua tahu dah, dibolehkan ketika haid ni untuk membaca Al-Quran. Ada ulama kata jangan hafal hak baru, uleh hak kita ngapadah. Jadi tak jadi masalah lah. Boleh hak kita ngapadah tegak tanpa menyentuh Al-Quran. Baca, sebab Al-Quran Nabi kata seperti unta yang liar. Al-Quran ni seperti unta yang liar. Kalau kita terlepas tali dia akan pergi lari tegak, payah nak igat. Jadi nyanyolah kalau tina kalau dia ngapa Quran, mari hit seminggu tak baca Quran. Betul kat ambak betul. So, pada orang perempuan yang haid boleh ke tak pergi tafsir Quran? Ini ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab kita, setuh Quran, setuh tafsir, baca Quran tidak dibenarkan dalam mazhab kita. Tapi ada pendapat-pendapat yang lebih ringan dan tidak salah untuk kita guna. Tidak salah untuk kita guna. Imam Ibn Taymiyah ada sebut, dia kata kita manusia ni perlu kepada hidayah Allah setiap masa. Kita ni perlu kepada hidayah Allah setiap masa, setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat kita nak pada hidayah Allah. Mana boleh kita membiarkan orang tino yang mari haid seminggu ni tanpa tengok apa dia kitab Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh? Dan dia kata hukum apa nama ni yang disepakati oleh semua ulama, orang haid tak boleh buat 4 perkara je. Semaya, puasa, tawaf, jima. Ni 4 perkara hak semua ulama dalam semua mazhab bersepakat. Bila wanita yang mari haid tak boleh buat semaya, sunat ke wajib ke siang malam tak boleh semaya. Yang kedua tak boleh puasa. Puasa pun tidak akan jadi sah. Yang tiganya tawaf di Baitillah. Tawaf di Baitillah. Tak boleh orang tina haid ni tawaf macam-macam mana pun. Dan yang keempatnya ialah jima. Ni 4 perkara yang disepakati tak boleh buat. Adapun baca Quran, adapun pegang Quran, ini diperselisihkan. Sebab tidak masyhur larangan yang mengatakan orang haid ni tak boleh sentuh Quran. Tidak semasyhur ataupun tidak setegas larangan semaya, tidak setegas larangan puasa, tidak setegas larangan tawaf dan tidak setegas larangan jima. Adapun orang haid baca Quran, sentuh Quran ni larangan dia tidak tegas mana. Dan tidak masyhur pada masa sahabat. Sedangkan zaman Nabi hidup mula orang tino, bini dia pun mari haid, anak tino dia pun mari haid. Kalulah larangan ni tegas, maka sudah tentu sampai kepada kita ni dalam keadaan tegas. Macam 4 perkara ni. Oleh kerana itulah ada ulama-ulama. Ni ulama juga ni yang berpendapat boleh orang tina atas dasar larangan ni tidak tegas. So atas dasar orang tina ni perlu kepada hidayah setiap masa. Mana mungkin dia tinggal baca Quran seminggu, lepas tu nak boleh hidayah lagu mana? Nak dekat dengan Tuhan lagu mana? Cakap seminggu tu kita hak tu ya jadi nana tu kadang-kadang orang tina mari hit kotor tak baca gapo-gapo, akhir nya koset sakit situ. Jadi untuk apa nama ni pegang Quran tafsir, ada pendapat yang mengatakan boleh, maka boleh pegang, boleh baca walaupun dalam keadaan haid. Wallahu iklan 2 minit. Kalau orang yang biasa beli ayam tu, air tu masih ada dijual, air Al-Husna di luar tu insya-Allah ada, dan masih lagi berharga RM5 sebotol. Dan sebotol tu cara minum dia boleh dicampur dengan 3 botol air mineral 1.5 tu. Jimat lah beli sebotol, boleh campur 5, boleh minum seisi keluarga, kecil besar tua muda, dengan tehah, selawat dan niat lah nak buat gapo-gapo. Lah ni adik aku banyak sangat orang minta air tawar. Baru ni ketua Muslimat Cawangan telefon, ustaz, tok lelaki hamba tak semaya ustaz. Dianya ketua Muslimat Cawangan telekor ni kakak lutut, memang kain kano, tapi tu lelaki tak semaya. Saya dia ada masalah gapo tak ada ustaz, baik tuanya lembut, lembut tu, pandai jaga anak bini, cuma tak semaya sekarang lah ustaz. Terah minum air tawar ambo lah, hamba kata ni molek buh dalam air teh dia, buh dalam nasi dia makan. Kalau tak jadi ke ustaz,
Dia kata jadi botol dia tu pergi ke makuk tak palon deras sikit kan. InsyaAllah lah jadi. Dan yang keduanya, itu sebagaimana hamba sebut dulu, dia air berbeza dengan air Asy-Syifa yang lain, kan dibuat pada 10 akhir Ramadan. Dibuat pada 10 akhir Ramadan, dicampur dengan za'faran, dicampur dengan air Zam-Zam, campur dengan air mawar. Semua tu pernah penawar belaka. Dan yang keduanya, terlaris lah duk jual tadi, sabun, susu dan berah. Sabun dibuat dari susu dan juga berah. Sabun ni harga RM5. Stokos sabun Al-Husna ni harga RM5. Sabun kecantikan lah, bukan ada orang apa ni. Ada demo silap kata ni sabun Ustaz Jadon ni. Tidak sabun susu berah. Untuk sabun kecantikan lah. Kalau beli bulan ni, bulan depan tu dah comel lah, insya-Allah. Harga sabun pun RM5 juga. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Diharapkan jawapan daripada ustaz tu memberi manfaat untuk kita semua. Untuk akhirnya kita sama-sama menanggung majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wassalam.